Hari ni Cowboy Detailing sampai dekat rumah customer area Puncak Alam. So owner kereta ni baru beli kereta ni recon. Owner request untuk buat package polish and ceramic coating untuk Suzuki Jimny ni. So tayar spare punya cover ni pun kita polish juga sebab ada cala. Owner kereta ni baru beli kereta Suzuki Jimny ni recon. So adalah sedikit defect dekat body dan cermin kereta. Kami lepas basuh kereta ni, kita akan tape and then start buat proses polishing. Polishing keseluruhan body ni ambil lebih kurang 4 jam. Untuk condition bumbung dia penuh dengan watermark. Bahagian bumbung ni memang biasanya mudah sangat naik watermark sebab dia bahagian atas. Jadi kami akan polishing sampai licin watermark tadi tu. Nampak ni korang boleh tengok. Dah cantik dah, tak ada dah watermark tu. Jadi package polish and coating ni sesuai juga kalau korang baru beli kereta ataupun kereta tak pernah buat polishing tapi cat kereta belum mati, kita orang boleh buat juga. Yang ni ada daki-daki dekat area bonet depan, kita polishing juga. Memang buat secara detail geng. Cermin bahagian belakang ni ada watermark, jadi owner tambah untuk buat polish sekali cermin belakang ni. Yang belah kiri ni kita dah polish, memang licin. Belah kanan tu masih belum. Ini hasil lepas polish, memang dah hilang dah bulat-bulat watermark tu. Memang cantik guys. Ini proses tengah apply ceramic coating dekat body paint. Ceramic coating ni boleh tahan lebih kurang setahun dan kita bagi warranty setahun juga. Kami akan apply secara teliti supaya semua permukaan cat kereta kena coating ni rata dan tidak berbelak. Kita akan lap juga betul-betul kesan-kesan coating ni. Untuk package ni kita orang memang akan coating keseluruhan cermin. Kalau semua cermin korang ada watermark, korang kena add on package polishing cermin. Tapi kalau korang polish body, coating body, kita akan belanja sekali semua coating cermin. So tayar spare pun kita orang pasang balik dengan cover-cover dia. Kita orang buka tayar spare ni supaya kita boleh access polishing bahagian dalam dia. Ini condition sebelum coating guys. Nampak ni, air melekat. Memang mudah lah naik watermark dengan kotoran, senang melekat. Ini hasil dia selepas coating. Air dah tak melekat dekat cermin dan body. Memang kotoran susah nak melekat dekat body kereta dengan cermin korang. Dan susah nak melekat watermark. Cat kereta korang pun boleh tahan lebih lama.